Welcome back, guys. Welcome back to the block. He's your boy Neri. Rafael. Okay, not gonna waste more time. Yeah. Let's go right into it, brother. Jangan salah lagu. Duk. Dang, tai itu dope. Aku dekat teki. Ni kali aku ada. Nice. Kasih ya. Okay, macam mana Macam mana? Macam gitu lah. orang yang buta nak tahu yang member dia ni actually gemuk ke bukan? Kau ni banyak body shaming Body shaming, motherfucker. Tanpa menyentuh. Oh, tanpa Tanpa menyentuh dan dengar suara tau. Kalau aku stereotype kan, orang-orang badan besar ni suara dia agak deep. Rafael, Taklah banyak suara. lapar ya. Sejak bila suara kau deep gitu? Jom pergi makan lah bro. Tak. Okay. Tak. Wait, let me Tanpa think dengar lah. suara. Tanpa dengar suara So dan basically menyentuh. apa dia? Tak pegang, Tak sentuh. tak sentuh, Tak dengar suara. tak dengar suara. Macam mana member ni nak tahu yang kawan dia ni, yang member yang buta ni dapat nak tahu yang kawan dia ni gemuk. Ini aku baru terfikir dekat teki tau tadi bila masuk sini. Yeah. Yes. On the spot. Yeah bro. Sport, bukan sport or sport. On the spot. Sport. Terbawa daripada previous episode nampak. Ya. Macam mana dia nak tahu I don't know. Breathing? The breathing. Kau tahu lah kita yang badan besar macam aku ni. Kadang-kadang jalan dia macam Tak. Salah. Dia pay hint as I walk in just now. as you walk in. Yes. Through the valley of the shadow of. Masuk lagu Wow. Yeah. That's the only hint aku boleh kasih. That's the only hint aku boleh kasih. Minum air Tak kan. Apa sih minum air? Apa minum air tak kena mengena saya. Tak tahu tadi aku Nak minum kata air jadi macam, oi, goalkeeper haus pun, betul kan? kau Tak tahu lah. Tak tahu. I got no idea. Bila member kau on aircon tak bikin members. Sejuk sial. Aku tak betan. Asalkan kalau kau tengok balik semua episod kita kan, semua aku duduk bersila. Aku peluk ni baby bantal. Kalau aku buta aku tu kau gemuk. Tebal sial kulit kau. Tebal Betul tak betul? Aku actually rasa sejuk juga. Betul. Aku actually sejuk juga. Aku macam Betul. kaki aku dah gini. Kaki aku dah gini tau. Kau punya jari je yang Jadi sejuk. aku dah peluk each other. Kat bawah dah peluk each Kiwak other. jari kau je cute sial. Cute lah bro. Tengok orang lah. Sial lah. Hey, kau ni betul lah Ishan. So bro, kau guess what bro? Aku that time kan, I was playing, aku main game aku, and finally I completed the game that I played. Sekarang aku tak tahu nak main game apa. Apa game tu yang kau main? Aku main ni lah, GOW. GOW. TOW. God of War lah. Oh bro. I played the Ragnarok. Ini yang lawan bapaknya Thor Betul lah bapak Thor. Bapak Thor. Bapak Thor Ini yang nama dia bawa anak dia kan. Kau tahu nama bapak Thor dia apa kan? Torik. Torek. Dia bawa anak dia Atreus kan. Atreus. Tapi suara dia bro. baik asyik bro. Nak try. Aku wish aku ada suara gitu. try. Nak try kejadah suara aku. Begini. Ikut tu. Read boy. Boy. Aku tak boleh. Boy. Tak ada, dia punya suara kena bass mat. Read boy. Boy. Cukup dah lama. Nak marah tak boleh members. Dengar suara dia tahu aku kurus kan. Aku nak cakap tadi kau yang cakap apa budak gemuk suara dia deep. Betul juga tak semestinya Tak semestinya lah. Apa tu si Yang suara tu sapang Kratos. Negro kan. Dia tukar voice kan. Apa? Voice lama lain, orang lain. Apa ni voice baru yang laki negro. Laki Tak, negro dulu mata negro sepet. sah. Laki negro mata sepet. Serius bro, kau tengok muka dia. Oh, I think I know which one. Rambut dia panjang I don't think so. Yang dia kat stage dia cakap read boy. Aku tak ingat. I remember. It's an award lah. Dia cakap dengan 3S tu baca. Read boy. Suara baik sial. Suara baik macam aku lah baik. Tak nak lain Dah complete belum game? Tak nak lain Bicit lagi.
Nampak. So yeah, Apa yang kau celebrate? Dia terkeluar lagi sekali saya bunyi. elek lah, tak nak marah-marah apa. Okay. Baru start pakai apa. So yalah, aku baru complete so. Gitu aku dah macam aku Tu kau feel terduduk. lost empty tak? Kan? Aku rasa empty gila macam. Aku rasa kan untuk orang yang tak main game, especially kebanyakan perempuan yang tak main game kan. Kalau dia nak relate, dia nak faham ni perasaan bila dia dah habis drama Korea dia orang. Macam selalu dia tengok drama Korea. Tengok sia. Tengok juga. Kau pasal Dia judge punya aku feeling apa? macam empty saya. Aku tak tahu dia punya feeling bila One Piece habis bro. Tak. 20 lebih tahun dia pukulan. But saya. most of the ladies I know, like my wife, Main game juga. Tak. Dia tak main game. Dia suka tengok drama Orang Putih. Oh is it? Dia tengok drama tak Melayu pun dia suka juga lah. So kadang-kadang Melayu tak tentu banyak. arah juga. Wife aku kalau dah tak tahu nak tengok drama apa, nanti dia macam duduk tengok Nak macam cacing kepanasan cari cerita kan. macam tak tahu nak tengok cerita apa. So aku selalu recommend macam Korean. Watch Korean. Ano sayo? Sayo. Kamsahamnida. That means kau sama macam aku lah. Kau suka main game RPG storyline. RPG. Yeah bro. Baik. But okay. Since kita bawa pasal game, I just want to know what's your earliest memory of a game yang kau main dulu time kecil kau? Yes, bro. Aku ada a few lah. So kau share dulu lah bro. Okay. Share lah. Kalau lambat sangat aku share. Kau suka hayal? Sian ni aku tengah fikir. Suka hayal. Okay kalau macam PlayStation 1 ni semua aku tak ingat apa game aku main. Selalu sebab zaman tu is abang aku main aku tengok. Jadi bukan aku yang main. Jadi kalau bila aku dah start sentuh main game kan. I would say start with Game Boy. First Game Boy yang tak ada colour, then Game Boy yang ada colour. No doubt. Game Mario. Kadang-kadang. But what's your XM earliest memory bro? Macam the first ever game kau main bro. Like it can be a console punya game, it can be a Red Alert. handheld. Red Alert kat mana sial Red Alert? Mak tu kau tak Apa? tahu Red Alert. Red Alert apa sial? Zaman kita main Counter Strike kat LAN game semua. Tu Red Alert. Red Alert, Yuri's Revenge. Kau tak main lah Counter Oh, Strike. aku tak Warcraft. main, bye. Warcraft ni semua aku tak main. Reign of sial. Chaos, Frozen Throne. Tak ada lah bro. main Mana ada main. Aku main LAN gaming. Tapi aku Counter Strike ya. Counter Strike. Lepas tu L42 bro. Oh Left 4 Dead tu pun baik ya. Aku suka main Counter Strike dengan aku suka main Left 4 Dead. Tapi orang tak suka main dengan aku. Asal ya? Aku feeder. Feeder rabak ni saya. Tapi aku suka main lah. Feeder bukan main takraw ke feeder? Kau tak tahu term feeder? Tak tahu bro. Kira aku selalu mampus. Oh memang kau tak Okay, guna lah. dalam team bukan tak guna sebab team tak pandai protect aku. Oh yelah. Jadi aku Memang yang nak kau mati. paling tak guna lah. Correct? Yalah paling tak guna. Correct, Paling tak guna yalah. Game tembak-tembak lah. Jom, Tapi kalau game strategi macam Warcraft, before Dota start kan, dia ada yang macam peta-peta biasa. Kau macam Red Alert semua kau kena build kau punya troops kau kira empire kau kan. Tu kau pergi attack another player. Tu aku selalu top few. Tu aku memang expert. Strategi. Oi, kau rewind balik 30 seconds. Aku rasa aku hayal. Sedap nampak malas sedap. Cibai budak. Tak lah, aku dengar lah. Saja testing. Okay. Kau kalau kau apa game? My earliest memory of course it has to be Sega Satan. Asal setan sial. Aku pasal lah aku nak cakap setan ke Satan ke Setin ke. Pasal lah. Tapi ya. Itu dah kira buat cerita tau. Ya ke? Mana tak ada game gitu. Ada Sega Satan. Sega tu yang kau kena Sega tiup. aku tu yang tiup-tiup dua cartridge. Itu Sega lah sia. Satan dia macam spell. Saturn. Saturn. Oh, ada Satan kat belakang dia? Adalah Sega Satan. Kau kena tiup. Gitu mah, Mat. Muka kau kena gini. Oi. Kau tengok muka kau kena gini. Sampai gitu sekali ya. Abuk masuk otak. Tak boleh backfire kat muka kau sendiri lah. Bau mulut kau. Lagi lubang hidung kau besar. Kutuk Biadab sial ini. So yeah, Sega Satan ada pernah aku used to play. Dulu ada Mighty Morphin Power Rangers. Oh shit. Yes Ini aku tak tahu. bro. Ada dengan favorite game aku, Moonwalker juga bro. So Michael Jackson game. Michael Jackson the game tu. Oh ni aku tak tahu sial. Tak tahu. Sekarang gua bagi lu tahu. Nampak? Habis kira macam mana kau moonwalk kat dalam game tu? Moonwalk ah. Race. Bukan race lah. Kau kena dia benda setting Joget. macam kau tahu lagu Smooth Criminal kan? Tu. So dia benda setting is like that. Kira kau fight dengan orang-orang jahat. So kau punya power is kau pusing, kau moonwalk, something like that lah. Kira apa kau moonwalk the enemy to death ber? Bro. Kira kau suruh moonwalk atas enemy kau. Tak lah. Tak tahu aku forget, but that was the first game I played. Baru Mighty Morphin Power Ranger. So
Dia punya game kau kena spin. Nanti ada dah bunyi. Ada. Okay, nanti aku research. Gitu. Kalau Sega aku pernah main juga. Tak ingat sangat lah. Was it Crash Bandicoot ke? No, Crash Bandicoot Mana bukan. ada Itu Sega. PlayStation. Kau salah bawa. Kau mazhab mana ni? Mazhab dah main mazhab. Sorry. Mazhab SpongeBob Pluto. Pluto. Sega Pluto. Kau tak pernah main kan? Kau Sega Buto. Tak lah. Sorry. Pluto. Okay. kalau- Kau played. Tapi Crash Bandicoot best tu. Tapi tu PlayStation. Ya tak apalah, tak kisahlah. Apa game Apa game Tapi aku tak ingat dah pasal kebanyakan is abang aku yang main. Aku banyak tengok. Cik lagi. Laju ni kali. Shibal. Okay, baik. So yeah, sekali. that's the least memory yang aku ada lah pasal game. Tapi aku bila when I grew up later part kan, bapa aku start to buy PS1, ni PlayStation, PS1, PS2. So aku kan suka bro duduk sebelah bapa aku tengok dia main game. My father loves to play games bro. And he cool sia. Ya. Cool bapak aku. Cool. Serius lah. Nanti aku bilang bapak aku dia cool. Okay. Sampaikan. Sampaikan salam. So yeah, bapak aku suka main game. I can say he's a gamer lah. For his age, he's a gamer. So aku influenced by him a lot because dulu dia suka main game horror, bro. Horror. Berani? Horror. Dia suka main game hantu tu. Horror macam hantu like Fatal Frame, Silent Hill ataupun horror macam Resident Resident Evil. Evil. Sebab Resident Evil pada aku dah macam zombie lah, macam Left 4 Dead lah. It's still horror, right? Yalah, tapi dua-dua jenis ataupun as long as it's horror ataupun Bro, dia more to I hantu. can tell you the games that he played. Resident Evil, Okay. Silent Hill. Silent Hill aku tengok aku seram. Silent Hill yang hantu nurse lah apa semua kan. Silent Hill pun aku tak tahu ada nurse ke tak. Tapi aku remember the boss. Last stage the boss tu, dia macam baby besar nak mampus. Sial lah tak style siap. Habis kuat gila sia. But my father managed to finish the game lah. So macam Macam mana kau nak bunuh ni hantu pakai cross? tak, salah. Baca surah-surah lah. Macam surah-surah. Kalau Fatal Frame pakai kamera kan? Pakai kamera. Okay, Tapi Fatal aku Frame tak pernah main. Aku tengok orang main je. ya, same. So Fatal Frame bapak aku tak main, tapi one of my uncle he played Fatal Frame. Dia main Fatal Frame. Family kau suka game-game hantu lah. That's why aku influenced by my dad. So aku pun start main game hantu lah. Walaupun kadang-kadang memang celaka badak lah. Macam sekarang ni Terkejut aku dia sah. Aku tak boleh handle dia punya terkejut. But I think I know already what game I want to play next lah. Pasal aku dah complete RE2, RE3 pun aku dah complete. So aku rasa going for Silent Hill 2 lah. Nampak? Yeah. It's on PS5. Tapi kelakar pasal sikit hari aku main sekejap. Kau dengar lah ni cerita. So kan macam kau tengok macam dia macam cycle tau. Macam dulu bila bapak aku main game kan, aku suka duduk sebelah dia tengok dia main game. Okay. But sekarang bila aku main game, anak aku pula duduk sebelah aku tengok aku main game. Okay. Bro, tapi macam sedih macam touching pun ada. Touching tau, touching. Pak, aku ada emotional sekarang. Yalah bro, dia dah start. Okay, macam dulu aku masih kecil tu aku selalu duduk sebelah bapak aku tengok dia main game. Pada bapak aku masih hidup tau. Asal aku sedih. Tak lah. Tak macam Dia dah tak main lagi sekarang. dia dah jarang. He's just tired. Energy aku salah. Dia dah tak main lagi sekarang. Dah tak lagi. Dia dah relax. He passed down to his kids now. Kau tak pernah tanya dia kau ada rindu lagi main game. Dia kadang-kadang main juga. Dia main juga. So macam aku bila that point of time bila aku tengah main Silent Hill tu kan, aku tengah duduk lah main game. Arita ask me, Abi, can I sit down with you and watch you play your game? Terus aku teringat balik macam syulah. Dulu aku tanya bapak aku, aku emotional siapa salah. Ni true story bang sia terasa. Yeah, so macam dulu macam I always ask my dad macam, I can see with you, see you play your game. Dia cakap just sit lah. Nanti aku duduk sebelah dia. Like, Are you that annoying spectator no, akan aku take just keep question? quiet bro. Okay. Aku just tengok dia main game. So bila anak aku tanya aku, ada flashback macam saya dulu aku tanya bapak aku nak duduk sebelah dia tengok dia main game. Sekarang anak aku turn pula yang duduk sebelah aku tengok aku main game. Tapi anak aku kuat menganjing. Itu yang problem. Masalah. Boleh menyirap udara. Sikit hari aku main game dia, aku suruh kena fight ni monster bodoh macam patung. Aku mati. Kau tahu apa ni budak kecil cakap dengan aku? Nak tahu apa dia cakap? Knowing Arita is something funny. Abi, you die already.
switch off your game. You switch off your game. You go sleep now. Late already. Kurang ajar sial ni. Kurang ajar. Sial lah. Betul-betul lah. Kau maju, kau off lah game kau. Bro, aku off bro game aku. Lepas tu aku just baring dengan dia. Terus cakap, Abi, you have to try harder, okay? Lagi awak sedih Dekat sial aku ni. kata-kata semangat. Tapi at first dia menganjing aku. Cakap, Abi, you die already. No? You switch off your game, okay? It's late already. Go sleep. Tomorrow work. Anak aku, nampak perangai aku. Aku dulu nak cakap dengan bapak aku pun aku Tak takut. berani, sial. Dia steady dia cakap dengan aku gitu. But it's just us lah. Kita tahu anak kita sekarang macam mana semua kan. So yalah. But until today lah, kalau aku main game apa-apa pun kan, nanti dia just duduk. So aku that time main God of War, banyak kali aku mati. Aku fight dengan ni benda, ni orang aku tak tahu. This is just a monster. Banyak kali aku mati. Tapi ni kali Arita tak menganjing. Cakap, Abi, it's okay, Abi. Dia comfort aku. Abi, it's okay, Abi. Try again. Try again. Pasal dia macam mature sangat ni. Kan bro. Itulah dia suruh aku try again. Ni problem lah budak perempuan Try again. Try again. Ya, anak aku masalah. So yalah, that's my earliest memory lah yang aku main game. Yeah, that's why I love playing games. Macam but thank you to my wife. Aku that time mati-mati nak PS5. But because kita ni bapak kan, utamakan benda yang important dulu lah. So tapi tiba-tiba balik dapat PS5, dia belikan aku house. Birthday ke apa? Tak ada mat. Just thanking Random me lah. for working hard for the family. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So yalah. Sampai sekarang lah. So ya, aku minat juga main game. Ya, Aku sama. Tapi aku tak main horror. Aku suka main storyline je lah. Tapi macam God of War, banyak game aku suka warrior lah, samurai. Oh, kau kira warrior lah? Yes bro. Semangat Semangat warrior. Diam, Kalau sia, aku semangat pay warrior. childhood pay memory aku, kebanyakan is gaduh. Pasal aku 6 beradik apa. Baik aku ada abang. Kita main game yang kau menganjing abang aku. Saya puki. lag. Okay. Violent sangat. Alamak. Terdarah. Apa benda Tajam kau lah ni? kuku aku. Ha? Siul lah. Tajam sial. Okay, sebagai abang, bila kalah dengan adik, mesti ego apa. Okay lah, out of 10, maybe satu kali aku menang, yang 9 dia menang. Every time dia menang, he will really give it to me tau. Macam, kan aku rabak-rabak sampai aku bingit kau tu, sampai balik controller semua. Bila aku menang, tetap dia akan mengajikan aku juga. So senang kata, every time aku play childhood punya memory kan, aku main game banyak aku mengamuk, banyak hempas controller, aku play konsol ke macam-macam semua aku nak hempas. Pas aku dah terlalu sangat bingit mengamuk. Jangan nangis lah bro. Sial lah. Aku sedih. Lalu sedih apa? Tak sedih. Kau kasih lah. Kasih lah. Kasih sedih malah. Tak ada, situ je. Tak ada. Continue. Tak ada. Lepas tu aku growing up tu je. Aku main game, adik aku suka tengok aku main lah. Kalau adik banyak soalan lah. Banyak songeh lah. Banyak songeh. Aku main game Standard Xbox lah. dengan PlayStation lah. Ya. Semua tapi semua storyline big game lah. Bukan macam game bola ke game racing sangat lah. Oh ya ke? Talking about racing. Bapak aku pun suka main Need for Speed bro. Tapi for speed cool. Aku suka yang kau boleh dah modify kereta kau, lepas tu kau boleh roam kat street jalan-jalan. Ni lah Need for Speed Most Wanted. Most Wanted. Lagi satu is Need for Speed Underground. Oh ya, underground. Okay. Underground Lepas tu kau tu. becik pasal, lepas tu polis kejar kau, kau lari Lari daripada polis. Gerik sial. Gerik tu. Bapak aku favourite tu. Most Wanted pun dia suka main. Not only horror lah. Racing game pun dia suka. So yalah. Macam game bola pun kau tak main sangat. Tak sangat lah bro. Pasal boring asyik jadi goalkeeper je. Nafas keluar tadi. Berat je. Dah tahu dengan nafas aku tutup mata je aku dah tahu. Budak gemuk. Lebar. Aku macam nak ambil saxophone aku, campak kat kopi muka tau. Kau Nampak? tak nampak aku macam tengah sejuk sial. Ni mampus lah. Okay. Kau kacau aku kan? Dendam sial. Dengan nafas je kau dah tahu aku mesti badan lebar. Demi nafas. Tak ada lagu demi nafas. Ada. Dan dengan nafas. Lagu apa Dengan siap? akademi Ungu lah. Tak dengar lagu Indonesia. Dekat sikit lah. Okay. Bang, dekat sikit bang Mai Tapi kalau aku punya experience gaming yang kelakar is waktu aku dah secondary school. That time aku cabut sekolah main LAN. Antara aku main Dota ataupun aku main Counter Strike. Aku ada story. Aku pun ada story kan? Okay, tapi aku punya story interesting. Okay, interesting Interesting bro. Aku belum cakap dah tahu interesting Aku punya story bukan kau punya story. Aku tak tahu story Ya, aku kau. tahu lah. Kau puji diri sendiri story kau. Interesting, betul. Okay. Aku ada satu member ni, nama dia Tayalan.
Wait. Nama dia apa? Thailand. Betul sumpah nama dia Thailand. Kau tak bohong aku kan? Demi Allah. Serius aku tak bedek nama dia Thailand. Wallahi. Nama dia Thailand. Asal aku lupa story aku apa Okay, aku ingat muka dia macam mana tau. Dia ada tik lalat besar kat sini. Shape peta bro. Bro, kau tahu apa dalam otak aku? Apa? Thailand. Bukan. Habis? Thailand nama dia. Ah, Aku rasa aku tahu nama dia. macam hayalan tapi tambah T. Dia tambah T kat depan. Thailand. Dia kalau dengar ni kita lancar way dia banyak Bro, I'm waktu sorry secondary bro. I school. just had to Thailand, brother Thailand. I'm so sorry. Itulah. Jasu. Jangan. Kata member. Okay. Okay, continue. So aku dengan dia seorang je India yang macam kita. Yang lagi 2-3 orang semua Melayu. Oh, dia India. India. Lah, that explains his name. Thailand. Yes bro. Son of? Tak tahu diam. Kau jangan sembarang puk bapak dia. Aku tak ingat. Okay, dah continue. Aku tahu nama bapak dia is normal Indian. Rumugan. Nama dia je lain. Okay. Bapak dia Kau garang jam mampus. tadi Tadi kau jam Aku jam kejap. lagi sekali kau jam. Ni backhand sampai. Okay. Yes. Jangan jam lah man. Sorry lah. Okay. Aku where was I? You at this my house lah. Tak, kau Okay, cakap. Thailand. Kau Thailand. not helping sial. Okay, Thailand. Thailand weh bapak garang nak mampus. You. Serius, kita dah banyak kali nampak kat sekolah, dia kat tampal pun kita banyak kali. Bapak dia gangster dia. Oh, gangster. Botak tengah, misal kau tu misal tebal dia. Oh, dia BTRT Botak tengah. Kau tahu apa BTRT? Botak tengah rambut tepi. Yeah. Tahu bro. Yes. High five, bro. Okay, BTRT So, gang, what up? Si Thailand ni suka ikut kita cabut sekolah. Okay. Kita pergi mainland. Satu kali ni kita tengah main kita selalu main kat Limbang. Tengah duduk kat dalam, tengah main. Tiba-tiba the next thing, sebab aku aku tak tahu macam explain dia play shop. Dah gini Aku tak nak explain sitting position kita, bodoh. Gini-gini. Okay. Aku duduk kat sebelah dalam. Pasal dia akan kasih kau, assign kau komputer yang available. So kau tak semesti dapat duduk sebelah member apa. Okay. Aku dengan gatu member dapat duduk kat dalam. So kita jauh daripada entrance. Aku tahu asal korang duduk dalam. Apa pasal? Korang nak tengok corn kan? Corn yang dalam tu depan apa? Cashier, depan cashier je. Oh, depan nak cashier. tengok macam mana. Okay. Yang Thailand dengan gatu member aku ni duduk dekat dengan entrance. The Okay. next thing aku tengah main game kau fokus apa? Fokus apa? Next thing aku dengar macam kecoh, kepang. Sial lah. Apa sial? Sial. Busy. Dah kepak Tu bimbing, member aku yang duduk kat depan tu, dia semua lari ke belakang kat dalam kita pay side tau. Jangan keluar. Apa? Thailand bapak dah datang. Tu curious kan? Bapak dia suruh datang Bapak dia datang. Curious kan? Curious lah. Kita pun keluar biar pintu. Kat depan pintu betul-betul macam rembat musuh sial. Kat situ juga bapak dia kasih left right. Rabak bro. Ini Thailand pula degil. Dia tak nak jatuh-jatuh step pingsan ke apa tak nak tau. Dia continue diri tau. Tapi dia tak melawan. Dia takut nangis-nangis. Tapi dia, selagi kau diri segitu bapak kau rembat kau. Betul apa? Zaman kita kalau bapak rembat semua merciless punya tau. Merciless. Dia kena rabak bro. No mercy. Yes. And that was the last time dia main dengan kita. Tak, actually Bapak dia asal tak kasi dia kawan kita lagi. Asal? Pasal pada dia kita Tak, korang pergi sekolah ke tak tu that day? Ke korang cabut sekolah? Yang tu aku tak ingat. Tapi aku tu quite common lah kita cabut sekolah. Maybe dia marah pasal dia cabut sekolah dengan korang pergi main LAN gaming. Ada chance lah. Korang nasib baik, korang tak kena tampar. Kau imagine dia dengan pukul-pukul. Pukul Thailand. Ui, Dia pukul kita sekali dia Satu-satu pukul Thailand, bapak korang kita keluar. datang rembat Uncle, no. Pak, dia sepak. Lepas tu kau daripada belakang kau datang. Uncle, no, please, sepak. Dia sepak. One by one kena sepak. Tak kelakar duk. Semua step pingsan lah. Gitu. Tapi tu Kelakar. kelakar tu malu saya dia. Lepas tu dia dah tak kawan dengan korang lagi lah? Masih kawan kat dalam sekolah je. Dalam sekolah je. Kira school friend lah. School friend je. No more Pasal outside friend lah. Dah tak ikut cabut semua. ikan Kira dia bagus lah. Satu kali kena pukul. Terus dia berubah. Tapi dia baik kali kat sekolah kena pukul. Pasal Kena pukul pasal exam apa fail ke pula. apa lah. Those kind of. Kalau pasal truancy, tu satu kali je. Terus tak lagi. Tapi bapak-bapak dulu kalau sebat memang tak ada kasih muka. Gila habis lah. Kau dulu kena rabak? Okey lah bro. Abang aku paling kena rabak lah. Aku tak rabak Rotan sangat. ataupun tangan ataupun apa yang kat depan dia tu yang dia jalan. Aku pernah kena tangan. Tumbuk. Okey lah, kira berat juga kau kena. Syul. Abang aku kena. Tak nak buka aib bapak aku pula. Tapi bapak-bapak Tapi dulu. ni zaman-zaman dulu apa? Ni tak ada aku gaya bapak aku berimbat kita rabak sial. Betul lah. Tapi bapak kita memang violent saya dulu.
Tapi Alhamdulillah sekarang dia dah tone down. Dia bila ada adik-adik aku tu dia dah tone down sikit lah. Selalu gitu lah. Selalu adik-adik kita untuk. Untung sial. Sial. Macam adik lelaki aku, Ha. dia kalau kalah main game dengan aku, dia komplain kat mak aku, habis aku yang kena marah. Bro, Tak so ada cara, loser. Syul. So loser motherfucker. Mesti noob, mesti noob gila. Tak lah, dia bagus juga. Dia pun suka main game. Dia macam aku juga. We love games. So itu masih kecil lah, standard lah. Dah kecil. So yalah, that's pasal kau cakap lain gaming kan. Aku dulu member aku, walaupun dia menyampah hajat aku, dorang ajak juga pasal dorang nak genapkan orang. Tapi dorang menyampang aku. Pasal dorang selalu main gaming malam. Okay, 11 lebih, 12. Dulu kat BP ada satu tempat. Kau tu Junction 10. dulu Tema Junction. Okay. Ya, situ dulu ada Junction 10 opposite dia kan ada shop houses kalau kau ingat. Oh shit. Ada. Diorang ada shop houses kat situ. And kat situ lah kita main LAN gaming kita. So diorang selalu malam-malam buta nak main. Aku pun macam okay lah join. Tapi itulah, kau dah ajak aku main LAN gaming malam-malam buta. Kau don't expect me to feel awake bro. Gua main sekejap je baik gini lah. Lepas tu suara gini. Macam perangai apa? Dah langgar mic lah. Suara tidur lah bro. Macam apa? Orang Kau jangan macam sial boleh. macam apa? Kau macam tai lah. I wasn't that All you have big, been doing since the previous episode is proving my point, bro. No, it's not proving a point. Dah Man. tak puasa. Bodoh lah siang kau. Tapi kalau kau cakap previous, kuat. kita tak tahu, orang pun tak tahu which episode dia talking about apa. Betul kan? Yang tak puasa yang order KFC lah. Diam lah. Yang double down. But Kalau nak tahu dengar lah previous episode. So diorang selalu menyampah ajak aku. Tapi terpaksa lah pasal nak genap kau orang kan. So aku akan main. Lepas tu AFK. Lepas tu AFK bros. Tidur mah. Game apa kau main? Left 4 Dead 2. Macam Left 4 Dead aku boleh tertidur tu man. pasal lah. Tu game terkejut-terkejut. Sial aku boleh tertidur tu. Nak bunuh witch, nak bunuh. Menyampah. Sorry guys. Tapi kalau member dah mampus perlu kau datang untuk selamatkan orang, Aku dah siang-siang mati kau kata dulu. diri yang Kadang-kadang aku just commit suicide bro. sebab kau nak tidur. Yang kau pergi join tu pasal Nak members, nak lepak apa. Pasal usually after that then we lepak. Tapi bila aku lepak aku tak tidur. Oh lepak kau Tapi okay. ada time aku tidur tau. Dulu lah macam ini bila aku dah start kerja tau. So member aku kadang-kadang ajak aku lepak pun. Nanti lepak, diorang takut bila aku dah start sending tau. Kalau aku dah start sending Macam kan, aku gini ada macam takut corner kan. tak lagi teruk. Mat, Oh, gua lagi punya corner sending so gini mah. Itu dah kira okay. Diorang dah tengok aku sending, diorang dah marah aku. Nat, kau duduk sana. Kau jangan sending. Kau tu asal Itu macam apa? Snorlax. Oh Snorlax, yes. dah lah. Snorlax kan sending juga. Kau diam. Okay. So aku dah sending aja, diorang dah takut. Macam Nat, bangun Nat, kau jangan macam sial. Duduk, sit down bro. Kalau tidak, tengah berbual lah, tiba-tiba berdengkur aku kat tepi. Bro, diorang menyampah tu kadang lepak aku. Tapi itulah best ada aku. That's why they keep asking. Apa yang best kalau kau asyik tidur je? Kelakar apa? Nak genapkan nombor je pantat. Tak, itu kalau main LAN gaming. Kalau ajak lepak, diorang selalu ajak. Tapi kadang-kadang aku penat. Pasal baru start kerja, penat. So kadang-kadang aku tertidur. Baru start kerja ni umur kau berapa sih? 22. Very young boy lah. So yeah. Oh, okay. So yeah, that's my gaming memory lah. Macam anak aku, duduk dengan aku. Ada lah Game Boy pun aku main. Game Boy kau main juga kan? Dulu main Game Boy. Kau main Tamagotchi. Sial lah. shoot. Itu legend lah sial Tamagotchi. Yes. Bro, Aku if lupa. you talk about- Sekarang jual loh. Mahal sial $30 lebih sakat. Oh. Benda kontol gitu je. Kontol? And kau nak kena dua device berbeza lawan apa? Betul lah. Betul. Tapi dulu aku main Digivice. Kau tu Yang square, rectangle. rectangle. Dia macam brick design dia. Itu cool shit. Sampai dia kira cool lah. betul bro. Yeah. Jadi keychain lah. Digivice. Oh ya sih, aku rasa dos. Not only that one. Dia ada yang the second Game Boy gen is ke after third that gen. lah Tak jugalah bro. I think Game Boy came first also lah. Tapi Kau tu aku tahu yang Game Boy pasal ada Game Boy colour. Game Boy yang color yang tebal nak mampus, color grey. That Eh, one lah. first gen. First gen. Okay. Itu ada jual lah sekarang. Tapi mahal kan? Aku tak tahu berapa. tak Aku tahu. pernah nampak dekat social media je. Shit. Aku want to collect some of this. Kan? Just for memory sake. Cool shit. Yeah, memory sake. So yalah macam gitu lah memory aku main game.
Ya sekarang nak main LAN gaming pun aku dah tak tahu nak main kat mana. Masih ada lagi LAN gaming. Aku rasa ada kot. Ada Mat. Orang aku tu budak zaman sekarang. Dia ada mana LAN ada gaming. main. Dia ada sea gaming. Dia ada air gaming tau. Apa sial? Yalah LAN sea air lah bro. Kepala pisang lah. Tak tahulah deh. My brain lah. My brain. Just that tu lah. Tapi aku teringat balik game tu yang Moonwalker game Michael Jackson tu kan. Fun bro. Tu nanti aku nak find out. Apa sial game Bro, Michael Jackson? you can find the. Habis bukan game joget ke nyanyi? Tak ada kena-mengena dengan dia. Tak ada. It's just kau fight dengan Lawan monster. the criminals. The smooth criminals. You know. Yeah, so dorang kau punya game setakat jalan, kau tu lah grafik dulu macam mana kan. Ya. Tapi shit. Apa? 2D Yeah. Kau ingat dulu ada game ni. Contra. Tak tahu. Contra kau tak tahu man. Macam spell? C-O-N TRA. Con T-R-A Tra Contra. Tak tahu. Game Tembak-tembak lah Syul. Kau tak pernah main ke? Kalau tembak Metal Slug aku tahu lah. Uish, Allah Metal Slug biasa. Giri. Aku suka tengok yang orang tua tu. Orang tua nanti pakai kain putih. Nanti yes lah. Sialah kelakar sia tu. Itu game kiri. Sampai sekarang masih ada. Tapi Contra aku tak pernah main lah. Contra tak pernah main. Fast one. Kalau kau ada power. Okay, don't want power. We talking about games. Which world yang kau don't mind going to? The games that you played before. Which world would you actually don't mind going to? Aku tak boleh decide antara yang dua. Aku really contemplating between these. Okay. Antara satu yang game tak banyak orang tahu, underrated gila punya. The Xbox Fable. Kalau tak aku suka tu lah macam Cina-Cina punya warrior macam zaman-zaman Dynasty Warrior. those kind of warrior Neo lah. Neo? Apa Neo lagi? bukan penyanyi ke? NIOH. Oh. Nama game dia NIOH. Dia ada 1, 2, 3. Dah keluar. Latest 3 lah. Ada banyak lagi lah those kind lah. Aku antara these two lah aku nak. Tapi aku masuk mesti aku mati first. Choose one. I don't care bro. Wah Choose one. shit man. Fable lah. Pasal Fable a bit fantasy. Macam ada wizard, mage. Macam ada power lah. Buat. Macam lancawi aku je nampak depan sial. Kalau kau? Aku Resident Evil lah bro. Any of the Resident Evil aku don't mind going. Kau ada tu macam play buah ke? Kau tak pernah nampak buah aku. Kau diam. Kau suka gini apa? Gini macam jangan main-main lah bro. Okay. But yeah, aku don't mind going to. But if you But ask why? me, Asal kau nak pergi kat tempat yang dia punya vibe dia seram nak mampus. Best lah. Kau nak tidur pun tak boleh tidur. Boleh Dia apa? anytime boleh attack kau. tak ada lah bro. Kau nak balik terkejut-terkejut. Macam tak syok. Kalau macam aku Fable, aku ada super power, aku ada fireball. Bro, tapi kau ada unlimited ammos bro. Puas hati kau ikut apa ni, Devil May Cry, Dante. Dia tembak tak habis bullet. Tak nak lah bro, boring lah. Resident Lagi Evil. cool bro. Tak ada. Devil bro, kan setan, mana boleh. Setan tak boleh nangis. Betul. Kaki kau Kaki kau Soalan ni kat kaki aku. Kaki dia dah gini, aku nak kat sini kan. Sap. Dia ingat manja ke apa? Baru nak gintil-gintil sikit. Tak maulah. Alamak. But if you ask me which Resident Evil game, macam antara 1 to 8 right now. Tak 1 Dah to 8. 9. Bro, dah 9 bro. Sialah. Dia ada Resident Evil 0 tak salah aku. Then Resident Evil 1, RE2, RE3, RE4, 5, 6, 7, 8 is called The Village, and 9 Requiem lah. Yang aku pernah tengok 10. satu kali yang pakcik aku main. Nanti aku rasa zaman the earlier PlayStation lah. PlayStation 2 ke apa. Dia punya jahat dia besar nak mampus. Dia kejar kau macam tanker. Dia kejar kau kat dalam rumah. Aku ingat lagi saya. Lepas tu kau sudut kat Itu bilik. Resident Evil Nemesis lah, saya 3 lah. Was it Yang dia Nemesis? ada macam nanti dia kalau kerja dia suka cakap stars. Aku tu dia ada suara bass. Aku tengok pernah cakap Dia lah. suka cakap stars. Itu seram tu. Tu seram. Aku tu main seram. yang PS2 tak salah aku. Resident Evil 3. Ya. Seram tu. That moment, Sebab that dia kejar kau macam kau kalau takut-takut sendiri kan. bro, Aku yang dia tengok pun takut-takut sial. Terkejut siapa pasal aku remember this scene I will never forget. The character will go down chain, dia akan turun tangga. Right after dia turun, ni Hamlau. Dah. Si Hamlau tau. Hamlau tu terus masuk bro rumah tu.
from the window dia macam perang kat situ. Oh, shit. Terkejut sah. Aku tu terkejut gila. Bro, boleh terkencing Dan kat dalam rumah lah, tu bro. kau kena sembunyi, lari-lari around the Tak house. payah kan, sembunyi. Fight sama dia lah bro. Baik. Macam aku sekarang main RE3, gua fight dengan dia. Pasal aku beli dia punya cheat code. Aku beli dia punya ammo semua infinite bro. Gua shoot dia. Shoot. Jangan kasih Chan. Sekarang dah ada duit. Shoot. Main tipu je. Tak apa, pergi mampus. Kau pernah tengok cerita-cerita dia tak? Selalu tengok, dia punya main Jill. tu Perempuan perempuan duk, dia punya karakter bukan nama Jane. Aku sembarang Jane je. tu lah. Aku tak ingat nama. Jill lah. Tapi Valentine. tu perempuan. Jill Valentine. Jill Valentine. Yes. And jahat selalu siapa? Umbrella Corp Yes. Okay. So yeah, aku actually belum habis tau tadi. Oh belum? Antara RE0 tu and RE1 until 9, I would go to RE3. The one that aku cakap ni lah. Yang kau cakap ada stars. Asal kau kata paling seram? Tak, tapi best. Best bro. Okay. Because aku selalu main game ni. And there was another game. Dia punya konsep macam Resident Evil, tapi dia dinosaur tu. Kau kena bunuh dinosaur. And it's called Dino Crisis. Itu pun best. Dino Crisis. Kena aku tak pernah main. That game fun bro. Fun gila ya. So yalah, that's my Can you still play all the earlier Resident Evil in the latest PS5? yeah, I think so. Yeah, diorang ada remake some. So Then Metal Gear. Metal Oh, Gear Metal pun Gear- best. Metal Gear Solid. Ninja Gaiden towards the later part dah jadi tak best lah. The first actually the best. Tapi grafik dia. bapak aku suka sama Metal Gear Solid. Oh, Metal Gear Solid itu baik. Itu strategi The aku first suka. one, yeah. Tactical. Yes bro, bapak aku Snake sampai ketua ya. tu. Snake. Tapi Kalau dia kau punya mati hisap rokok, aku tengok selera saya. Macam dia hisap aku macam nak like rokok. Tu pasal kau isap rokok. Tapi kau ikut tak? Snake. Tak. So yalah. Okay. That's the tu je lah aku punya memory of a game. Actually banyak lah, tapi but these are the points yang the memories that I have sampai sekarang yang aku akan bawa sampai ke tua. Nanti anak aku pula continue main game. You know? Lepas tu anak dia pula tengok dia main game. I don't mind if my daughter wants to play games. I think you don't mind apa tu anak kau pun main game ber. So yalah aku bermain, nanti lepas aku dia pula main game, anak dia tengok dia main game pula. Cuma anak aku ada annoying sikit, banyak sangat soalan. Tak apalah. Terlalu banyak. It's okay. Apa sih it's okay? It's okay. He Budak kecil apa? Yalah. Beb. Sebab tu aku suka main bila dah tidur. Sama lah. So aku tak kena menganjing lah. So aku kalau mati pun tak ada orang cakap, Abi, you off the game. Cute. Malu siapa budak kecil perempuan cakap gitu kat kau. Ada anak aku sembarang je. So yalah, that's the earliest memory. So what's your earliest memory of a game? Share dengan kita lah bros. Share dengan kita kalau korang nak. Tapi kalau orang yang tak main game? Orang tak main game, pergilah main game. Betul juga. Main game, start. Best tau main game. Dia Boring akan sikit hilangkan kehidupan kau punya dorang. stress. Tapi orang childhood tak main game, boring apa childhood tak Maybe dia orang bercaut lain. Kita tak tahu. Kita pun banyak bercaut. Kita pun bercaut bukan main game je ya. Main Banyak apa lagi. Nanti kita berbual lagi. Okay. Yeah, so yeah, thank you for listening. I think that's about it. Aku rasa you can create memories with your family when playing games. Aku rasa game ni Bonding bukan, session. bukan sekadar macam nak main, you know, like just to, you know, sorang-sorang enjoy, but sometimes you just have to bond over games. You know, so kau create memories lah for your daughters, your sons. And macam Perempuan zaman sekarang baik main game yeah, so that's why aku cakap macam like how my dad create that memory with me, I would want to create that memory with my daughter. So dah besar pun dah akan cakap the same thing. Oh, last time Mama see Atok play game. Now you sit down here see me play game. You know, things like that. Yeah, because I tell her that also. Oh, you also see Atok play game Abi? I cakap, yeah, I love Nanti watching satu Atok hari play dia game. pula akan ceritakan anak-anak dia. Yeah, so this yalah memories I You create. know how memories noob your How grandfather look? is? How noob your grandfather is or not? Nope. Aduh, aku can imagine Sarita saying Itulah. that. So, thank you guys for listening. Yeah, thank I you hope so you much, enjoy guys. this new series. I mean, kita ada come up with a few plans like I said. This is one of the series that we want to come up with. It's called Campak Belakang. Dia macam throwback tapi dia just direct translation campak belakang. Yes lah. Ya, itu je. Kalau campak korang ada belakang. benda yang Yeah, you think most people boleh relate to, atau maybe kita pun tak teringat actually we ever done that in our past kan. True. Kasih suggestion. Yeah, Maybe like you can share your earliest memory of anything. Then we might talk about it. So kita pun maybe ada, kita tak maybe tahu. earliest memory yang korang first time kat Rembat. Dia marip sangat lah. Malas aku.
Apa yang aku kata kena rembat bukan merembat, dirembat bukan makrib bro. Oh, rembat kat bapak Ha? Dengan bapak? Kabi bapak ke sesiapa lah sesiapa kan kat luar. Actually kan, apa-apa lah yang korang ada memory kan, korang ada at the back of your head nak share dengan kita. Oh Share je. ya, first time Yeah, jadi just DM us. goalkeeper. DM us. Jangan malu-malu. Oh ya, just DM us. So I'll see you guys soon. Alright. Thank you very much for listening. Same block, same cohort. Ciao. Ciao.